solat, kemudian baru turun habis. Bila itu? Di Madinah. Maknanya 13 tahun di Makkah mereka masih lagi minum. Sampainya Rasulullah SAW di Madinah, sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, datang Isra Mi'raj, setahun setelahnya Rasulullah berhijrah, barulah datang kewajiban solat 5 waktu. Jadi oleh kerana itu alaihi salatu wassalam, dalam ketika pada di Madinah, Rasulullah SAW bila mana selepas habis solat maghrib, Rasulullah balik rumah. Rasulullah tidak stay di masjid. Solat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir, doa, Rasulullah masuk ke rumah. Rasulullah tak nak beratkan sahabat Nabi. Lepas tu silakan yang nak tidur, silakan yang nak stay, silakan nak balik. Rasulullah cuba berikan sedikit keluangan dan kelonggaran.